What's up guys, dan selamat datang ke channel Bay Bros. Dan untuk video hari ni, saya akan men-unpacking pack terbaru daripada Monster Galaxy Card, iaitu pack Heroes Unite. So pack ni baru saja release, tak adalah baru sangat, tapi sekarang ni paling latest release oleh Monster Galaxy Card. Dan untuk hari ni saya akan unpack hanya 3 dahulu daripada 9. Kalau korang perasan, dia ada 9 pack in total. Jadi saya tak nak macam cramkan semua dalam satu video kan, nanti panjang sangat video tu. So kita buka 3 pack saja dulu, iaitu pack 1, pack 2 dan juga pack 3. So tanpa melengahkan masa, jom kita start. Alright, untuk pack pertama kita ada penampakan Mecha Ninja, iaitu Mecha Mato dalam mod Ninja. So harga dia macam biasa, RM5.50. Dan belakang dia pun korang boleh nampak apa yang korang dapat, tapi saya tak nak tengok secara detail lagi. Kita tengok secara detail bila kita buka. Let's go. Okay, so kita alright. So kita tak nampak kad special kat belakang je saya rasa. Okay, so untuk kad pertama kita ada Mecha Ninja. So Mecha Ninja bukan kad utama dia, walaupun dia ada kad in front di depan pack. Grade B 120 HP 100 attack. Dan juga pergerakan Mecha Mato terlalu laju. Serangan pihak lawan tidak bergeser sebanyak 2 kali. Wow, okay, menarik. Dia macam tambah satu lagi ayat untuk elaborate dia punya efek tu. Posing dia pun smart, very nice. Kad kedua kita ada Jagara. Ni karakter Mecha Mato kot. HP 160, attack 120. Dan efek dia adalah pilih satu kad sokongan dari deck dan letakkan kad tersebut di tangan. Okay, menarik. Design pun nampak smart. Saya suka Mecha Mato sebab dia more to mechanical lah, smart juga. Alright, so kita ada kad sokongan Kasa dan juga Retaka. Efek dia pilih 3 kad dari zone kalah dan letakkan di tangan anda. Okay, so sekarang Monster Galaxy Card sudah ada letakkan balik art style komik di dalam Galaxy Card ni. So kepada yang minat komik style tu, bolehlah start membeli balik, sebab memang lawa. Ni pun memang lawa, Kasa dengan Retaka. Tanya dia orang childhood kecil-kecil. Kad seterusnya kita ada kad sokongan lagi, Project Mask Mana. Pilih satu kad jenis Mask Mana, Mask Masara atau Mask Cacis dari deck, dan gantikan kad di zone aktif dengan kad yang dipilih dan aktifkan efek kad tersebut. Oh, okay, panjang juga dia punya efek tu. Next kita ada Yaya. Okay, posing dia smart. Yaya kad grade B, attack 80 dan juga HP 80 dan attack 20. Dan efek dia, lihat deck pihak lawan, pilih satu kad dan tiru efek kad tersebut. Oh, very nice. Dan seperti biasa kita ada kad HP marker Dadu and Borara dan Clam Cupboard. Alright, so kalau korang tengok dekat dia punya Facebook page, inilah kad yang diorang bagi teaser untuk time release hari tu. Memang buat semua orang hype lah. Very nice. Dan colour dia memang smart guys. Dan betul, saya suka dia punya rainbow foil, memang smart. Borara dan Clam Cupboard adalah grade A, 180 HP, 100 attack. Dan efek dia pun panjang lebar juga. Kuasa teleportasi. Efek kad lawan tidak berkesan. Pilih satu kad dari deck lawan, tukarkan kad tersebut ke zone aktif pihak lawan tanpa mengaktifkan efek kad tersebut. Okay, menarik. So kalau tak silap saya, ini first time kita nampak Clam Cupboard dalam versi kad. So far sebelum ni tak ada. Boboiboy Galaxy Card pun tak ada juga. So ni memang very first time. Dan dia muncul sekali dengan Borara pula tu. So nampak wow. Dan dia punya art memang lawa. Wow, smart. Nice. Kita move towards the next card. Right, kepada pack number 2. Mari kita. So kita nampak Mask Mana dekat depan, dan belakang pun sama juga macam tadi. So let's buka. Alright, so kita start dengan kad pertama, iaitu kad sokongan Tim Budadi Bako. Buat baik di balas koko. Kedua-dua pemain ambil 3 kad dari bahagian atas deck dan letakkan di tangan masing-masing. Attack kad pihak lawan, tolak 20 untuk setiap kad yang berada di tangan pihak lawan. Wow. Okay, kalau tak tahu lah, baru pack kedua, tapi saya perasan memang kad Heroes United ni makin panjang lebar dia punya efek.
Tak tahu lah itu perkara yang bagus atau perkara yang buruk. Ia depends. So ini tim Budak di Bakul yang original punya. Time diorang season musim time yang OG punya lah, bawa biasa tak silap saya. Let's go to card kedua. Kita ada Janitor. Okay, karakter Mekamato 140 HP dan 120 attack. Attack tambah 60 jika kalah dalam osong pertama. Alright. Next kita ada Laksamana Tarung. Okay, so posing ni agak basic. 100 HP dan 80 attack. Lihat kad di zone kalah pihak lawan dan tiru attack daripada salah satu kad tersebut. Wow, okay, boleh tiru-tiru guys. Next kita ada okay, art style komik lagi. Let's go. Kad Boy 40 HP dan 20 attack. So kita efek dia pilih satu kad jenis Boy dari zone menang atau zone kalah, kemudian tiru efek kad tersebut. Okay, saya memang suka sangat dengan art style komik ni. Very nice. Dan korang boleh nampak Ochobot kat situ. Ni nampak sangat daripada musim early, sebab Ochobot dia dalam mode OG, belum dia upgradekan lagi. Very nice. Next kita ada Ochobot lagi. Okay, korang tengok dia punya perbezaan Ochobot tu memang lain. So ini kad sokongan Ochobot. Ochobot di Godam. Lihat zone kalah pihak lawan, pilih satu kad dan tiru efek kad tersebut. So ini time dia kena hack lah dekat musim Argenta tu. Next, okay, kad HP marker. Dan kita ada oh lama guys, saya dapat 2 kad HP marker. Alamak, ada kad hilang ke? Sekejap, saya tengok satu. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada kad hilang ke guys? Tak ada, cuma saya dapat lebih kad HP marker guys. Lain macam. So kita ada kad terakhir kita, iaitu Mask Mana. Okay, the rainbow fold dia memang on top, saya suka. Grade A iaitu 160 HP, 120 attack. Efek dia, jika menang osong pertama, alihkan satu kad dari zon menang pihak lawan dan letakkan kad tersebut di zon kalah. Okay, so kad ni memang dia punya visual effect lah, dia punya art tu memang nice. Warna biru tu memang gempak, dan tambahan kuning lagi memang okay, very cool. Saya harap dia orang buat lagi banyak kad Mas Mana, sebab design karakter ni memang solid. Saya suka sangat dengan design dia. Saya cyber gitu. Right, kita move to the next pack. Alright, so kita ada last pack dengan Boy Solar di depan. Pack yang ketiga. Belakang dia pun gitu. Jom kita buka. Alright, so kita start dengan kad pertama kita, Fang dan Gopal. Oh, so ni saya rasa time dia orang jadi kecil tu dekat musim pertama, tak silap saya. HP 120 dan 100 attack. Serangan pertama pihak lawan tidak bergesan. Okay, memang nostalgia lah kad ni. Serius, mengingatkan balik kepada musim-musim yang awal. Kad kedua kita ada Mega Konco. Full amat, saya rasa saya nampak banyak kali Mega Konco ni dalam posing yang sama. Tak tahulah, dia selalu memang buat posing macam tu ke tak tahu lah. So HP dia 100, attack dia 80. Efek dia, pilih satu kad sokongan dari deck dan letakkan kad tersebut di tangan. Grade B by the way. Next card kita ada full lama. Alright guys, ni memang card art style komik lagi. Dan kali ni kita ada King Balakung. Saya memang minat sangat dengan King Balakung punya design. Very cool, very nice. Korang boleh tengok lagi-lagi card art. Ada satu artwork tu memang kat dalam komik memang lawa, memang betul-betul lawa dia punya King Balakung. Cuma bukan yang ni, dan ni pun lawa juga, cuma yang tu memang next level. So HP dia 180 dan attack dia 160. Efek dia, pilih 3 kad dari zon kalah dan masukkan semula kad-kad tersebut di dalam deck. Okay, so walaupun kad ni grade B, dia punya art style memang gempak guys. Next kita ada Mas Chachis. Okay, Mas Chachis ni dia punya design pun lawa, macam Mac gitu. Dan kalau korang perasan, team color dia pun macam macam si Evangelion Eva tu, memang smart. So kita ada Mas Chachis 180 HP dan 160 attack. Dia punya efek adalah Godam dan rampas rangkaian Mas Mana. Pilih satu kad jenis Mas Mana, Mas Mara atau Mas Chachis dari deck dan tiru efek kad tersebut. Okay, dia boleh main tiru-tiru juga. Next kita ada Ying.
Okay, so yang ni macam pernah nampak dekat tempat lain. Saya rasa macam Pet Rumble ada juga si yang ni. Posing yang sama, exactly sama. HP 60, attack 40. Larian laju, serangan pihak lawan tidak memberi kesan sebanyak 2 kali. Okay, 2 kali dia boleh dodge attack. Dan kita ada kad HP marker. Kali ni ada berapa je? Ada 1 je. Okay. Dan lastly kita ada Power Boy Solar. Okay, so ni kind of basic sikit dia punya posing tu. Power Boy Solar 140 HP, 120 attack dan juga serangan pertama pihak lawan tidak berkesan. So dia punya belakang tu, design tu, texture tu memang lawa. Efek dia pun saya suka, dia punya light tu. Cuma saya rasa dia punya posing tu tak cukup dynamic macam kad-kad lain. Tapi tak apalah. So kad ni memang nice. So mari kita conclusion kan. Alright guys, so pack 1, 2 dan 3 ni memang memberikan banyak kad yang menarik. So untuk special card kita ada Borara dan Kelang Kabut, Mas Mana dan juga Power Boy Solar. So antara 3 ni saya rasa ranking ni memang mengikut urutan. Borara memang top saya suka, dan Mas Mana, and lastly mungkin Power Boy Solar sebab agak basic kalau compare dengan 2 ni. Korang nampak macam lagi banyak benda yang berlaku dekat Mas Mana dan juga Borara dan Kelang Kabut. Manakala Solar hanya ada macam light gitu je. So yeah, kad special dia not bad, very nice. Saya suka dua-dua ni. Tiga-tiga ni. Tapi lagi 2 ni saya lagi suka lebih banyak daripada Solar. Begitu. Dan untuk kad grade B dia dan grade C, kad lain-lain, saya agak tertarik dengan kad comic art style ni. So dekat pack 1, 2 dan 3 kita ada 3 art style, iaitu 3 comic art style, iaitu Kasar Taka, Power Boy dan juga King Balakung. Memang nice, sangat comel lah, dan juga sangat gempak lah. Memang gempak. And lastly yang buat saya agak nostalgia, iaitu kad musim 1, di mana kita ada Fang dan Gopal dan juga tim Budadi Bako. So kad ni memang, walaupun dia gunakan scene daripada scene lama, tapi dia punya animation saya rasa macam dia orang improvekan ataupun HD kan. So nampak macam lagi better daripada yang lama kan. So gitulah, pack 1 dan 2, 3 ni memang ada nice card yang korang boleh jumpa. So kalau korang ke kedai, bolehlah try cari terus 3 ni. Okay, itu saja untuk video hari ni. Bye bye guys.